Kemudian hari ini kita telah pun bersetuju pada PAS untuk kelas Faraid. Dan Ustaz ni banyak kemahiran dia, dan insyaAllah 3 siri dalam kitab Faraid ini, insyaAllah kita akan mengetahui bagaimana hukum hakam pembagian pusaka, insyaAllah. Saya tidak cakap panjang, cuma saya beritahu bahawa Imam Haji Barakah dia menyediakan mengajar mengaji, belajar mengaji, mengajar dan belajar dua sekali. Siapa saja yang suka mengaji dan nak mengaji sini secara percuma saja. Kita ada kelas pagi, ada kelas petang, ada kelas malam. Ada kanak-kanak, lelaki, perempuan, dewasa dan sebagainya. Boleh datang pada video masa saja. Dan kita juga ada kelas Fardu Ain. Setiap hari Rabu fiqh, setiap hari Khamis Asma' Husna, dan pada Jumaat insya-Allah bermula pada hari yang kedua Fadil Tuan Guru Ustaz Syahruddin Osman. Saya cuma ada 3 perkara saja. Yang pertama, di luar sana ada satu buku. Buku itu tajuknya Adab Perbezaan Pendapat dalam Islam, dikeluarkan oleh Hakim, oleh Dr. Taha Jabil Fayyad Al-Alwani. Jadi buku ni percuma. Tuan-tuan yang berminat baca buku ni boleh ambil kan. Secara percuma saya kata saja. Nak ambil 1 boleh, nak ambil 10 pun tak apa. Kalau 10 mana tak sempat orang lain kan, maknanya setiap orang ambil seorang. InsyaAllah percuma. Dan ini lagi kita Asma' Husna. Ini buku yang disusun saya yang kita baca pada setiap Khamis, dan harga ini RM30. Juga boleh dapatkan kat sana. Saya itu saja yang nak saya nyatakan, dan peringatan saya di luar sana kena bayar fakir. Maknanya bukan percuma. Itu peringatan saja. Tapi kalau nak sedekah kepada APT, tak ada masalah. Wallahualam. Ustaz, saya siap kepada Ustaz di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Suhadiman tentang mukadimah dia. Jadi alhamdulillah, hari ini siri yang pertama kita dalam bicara ilmu pusaka bab faraid. Jadi beberapa yang dikasihi, pengalaman saya mengajar selama hampir 30 tahun dalam masalah ilmu pusaka ni, alhamdulillah apabila kita dah belajar mengajar apa ni, Allah bagi saya satu khulasah. InsyaAllah kita akan melalui 3 step, 3 kuliah. Bolehlah rujuk, beli kitab, boleh tengok dalam Google, bicara tentang bab pusaka, ya, insyaAllah. Hanya perlu tumpu. Ini sebab ni kaedah. Kaedah ni yang masalah besarnya duduk dalam kepala saya. Jadi saya akan keluarkan. Ibu bapa kan mana tak faham, tanya, insyaAllah. Okey. Jadi ada tak gambar rajah ni semua? Keluar gambar rajah, ambil semua dah. Hitam putih. Hitam putih. Sebab ni photostat. Nanti ada tugas nak bagi kepada ibu bapa, suruh buat lawa sikit. Laminate dia nanti. Ya. InsyaAllah. Saya nak jadikan buat ilmu pusaka ni satu ilmu yang seronok. Sebab dalam minda kita ni rasa rumit, susah. Tapi sebenarnya insya-Allah senang. Ibu bapa percayalah, ya. Tapi ada langkah dia. Bab pusaka ni saya kena berdiri, dia naik share sikit. Kena ada langkah dan cara. Perkara dia mudah saja. Ya, beberapa yang dikasih. Mula-mula memang kita tahu apa itu pusaka, itu insya-Allah kita percaya kemudian. Kita nak kata orang ni ada bahan dulu. Ya, ada bahan dulu. Lepas tu baru saya mentakrifkan apa itu pusaka, dia apa, ada rukun dia ada syarat dia, ada sebab dia, ada tegas, itu tak ada masalah. Sekarang nak memahami. Okey. Cara kaedah saya, tuan-tuan tengok gambar itu, dia ada 3 langkah je. Langkah yang pertama, kenal waris. Siapa waris yang berhak terima pusaka kita? Dalam waris itu, siapa yang terdinding? Ya. Kemudian dipanggil zawil arham, orang kaum kerabat kita yang tak dipanggil waris dalam ilmu pusaka. Contohnya, kita ada cucu, baik lelaki dengan perempuan, tapi anak perempuan kita, cucu kita ni daripada anak perempuan kita, maka itu tak dipanggil waris, Ustaz. Dia tak panggil waris. Tapi ni sebab kita orang Melayu, ni anak buah kawan, ni cucu kawan, tapi sebenarnya tak dipanggil waris. Bila tak dipanggil waris, dia boleh diwasiatkan. Gitu. Dia boleh diwasiatkan. Tapi kalau waris tak boleh wasiat, terbatal. Melainkan kebenaran waris. Itu beza dia. Okey. Jadi insya-Allah dalam masa sejam ni
ilmu pusaka duduk dalam dada ibu bapa. Percaya tak cakap saya? InsyaAllah. Okey. Senang je. Ni dulu minggu lepas jual ubat ni tak masuk terus. Kita belajar cara nak buat jual ubat ni. Cara bahan lah. Okey. Tengok. Ada 6 orang yang tak terdinding. Tengok tu yang tengah tu. Ya? Siapa dia? Ya, ada soalan. Tak apa Ustaz. Saudara terdinding tu Maksudnya terdinding. terdinding tu yang terhijab. Asalnya dia waris, tapi bukan semua waris boleh dapat. Bila ada waris ni kata ada anak lelaki, seorang tu ada anak lelaki. Kita ada anak lelaki, adik-beradik kita tak dapat. Ya. Anak lelaki kita berhijab, dia tak dapat. Tapi kalau kita ajar anak perempuan saja, adik-beradik kita dapat. Siapa ada anak perempuan, harta memang lebih. Jangan bergaduh, cepat-cepat beri kat saya. Saya nak Saya akan cerita nanti. Terima kasih. Cerita orang yang ada anak perempuan, dia berkelahi dengan adik-beradik si mati. Ya Allah, sedih sangat, sangat sedih. Benda tak patut, tapi bila ada perasaan tamak. Bila perasaan tamak, kemudian suami dia pesan. Dia tahu bahawa harta ni akan pergi ke adik-beradik. Kalau boleh saya tak nak beri ke adik-beradik dia. Dia kata orang dengar sangat pesan suami dia. Sedang dia suruh hukum lain. Hukum bila anak perempuan sahaja ada, harta tu akan melempah kepada waris adik-beradik lelaki dan perempuan. Okey, okey, start. Silakan. Pertama sekali tengok yang 6 orang tu. Ibu, bapa, suami atau isteri. 6 orang ni kena tanya. Cepat. Ni bapa, ni ibu, ni suami, ni isteri, anak lelaki dan anak perempuan. Okey? Sila. Entang orang ni dia tak terdinding. Dia tak terdinding. Kita kena tanya. Mula-mula kita tanya dia. Sejak dah mengaji ni orang dengar kata macam jauh belajar Ustaz sabar buat pusaka ni. Jadi saya nak tanya lah masalah ni. Tanya orang ni dulu. Orang ni tak terdinding. Okey? Ibu, bapa, suami atau isteri, anak lelaki atau anak perempuan. Okey. Yang kata pakcik tanya tadi, kalau yang terdinding macam katanya ada cucu lelaki. Dia tak dapat lah sebab anak lelaki ni mendinding dia. Itu maksud dia. Tapi kalau dia tak ada, dia boleh dapat. Sebab anak. Okey, boleh Boleh? Gambar rajah yang sama ni. Asalnya mati suami. Tinggal bapa, ibu, isteri, anak lelaki dan perempuan. Ingat, bila si mati, ni ibu bapa dia. Tapi kalau ini mati isteri, ibu bapa dia. Bukan menantu. Kan tukar pula. Faham balik tu? Faham konsep tu? Kalau menantu, tak boleh lah sebab bukan ibu bapa dia. Yang ni membicarakan tentang ibu bapa si mati. Ada cukup? Muat? Pak muat. Tadi kursi tambah Ustaz. Kursi banyak. Tapi sebab tambah Ustaz. Tak apalah, tambah kursi je lah. Ni ada 2 lagi. Dua. Tadi saya foto stek 60 keping. Laki-laki lah lambat belakang. Itu tak? Lambat ke belakang ya? Lambat ke Dua tu. Okey? Ini maksudnya ibu, bapa, suami atau isteri, anak lelaki dan anak perempuan. Ni step yang pertama. Okey, ni sebab dia orang tak terdinding. Bila dia terdinding? Pada asas ni tak terdinding, tapi bila dia terdinding? Murtad, bunuh. Anak lelaki lambat sangat ayuh mati. Dah tua umur 80 tak mati-mati lagi. Bagi racun.
Maka dia tak dapat. Cucu dia pun tak dapat dengan harta ni. Atau murtad. Maksudnya anak suami tu pun tak payah, anak lelaki dia. Anak lelaki dia tak dapat. Keturunan dia tak dapat. Dia terdinding. Semua keturunan dia terdinding. Untuk kes ni. Disebabkan anak dia membunuh ayah dia. Membunuh ayah atau murtad. Murtad. Ayah mati, harta tak jatuh ke dia. Tak jatuh pula ke anak dia. Kalau Dia peninding. anak dia lelaki dia murtad, anak dia tak murtad. Anak tak murtad sebab tak boleh. Sebab harta ayah tak boleh melampau ke dia. Orang murtad, harta dia tak melampau kepada anak. Harta tu pergi ke mana? Baitul Mal. Tu masalah dia. Boleh? Okey. Ni step dia. Tapi kena ingat, ni asas senang ni dia boleh berubah status. Kalau bapak pula mati, ni tinggal apa? Anak. Yang ni menantu. Atau ni menantu, ni anak perempuan. Yang ni jadi apa? Cucu. Ni sebuah yang ni. Kena pandai tu. Kalau bawah ni pula, ni mati, ni jadi apa? Ayah. Ni panggil bapak. Daddy. Ni bapak, ni ibu. Mami. Okay. Apa masalahnya nanti? Bila orang datang beritahu kita, yang ni datang, Ali datang, Ustaz, saya dah ada harta bapak saya. Tapi kena ingat, dalam ilmu faraid, bapak yang ni dia akan dapat 1/6, campur asabah ke dapat 1/6. Ya. Jadi kita kena tanya dia. Sekarang nak selesai harta siapa? Sebab apa? Sebab ni Ali ni betul lah dia akan bertahu yang ni bapak dia. Tapi dalam bercara pusaka, kalau kata bapak 1/6 dapat asabah. Kalau kata suami 1/2 dengan 1/4. Jadi kita kata orang ni tanya pasal. Sebab tak jelas lagi dia pangkai. Tak jelas. Dia pangkai tu. Yang ni Ali tu. Ali ni anak kepada suami atau isteri, betul? Boleh kita bagi nama sikit. Okey, Ali anak kepada Abu lah. Okey, ni Minah. Minah ni ada anak lelaki dan anak perempuan. Okey, kadang-kadang dia Ali ni anak kepada Abu ni, dia nak menyelesaikan harta Abu ni, ayah dia, tentu dia akan panggil abah, bapak. Sedangkan sebenarnya nak menyelesaikan harta suami isteri ni, dalam ilmu faraid, bapak ni bukan sebab pembahagian dia tak sama. Sebab suami atau isteri ni, suami ni kadang dapat 1/2, 1/4, isteri ni kadang 1/4 dengan 1/8. Tentu nilai dia tak sama. Saya banyak kes berlaku sebab kita dah ada pengalaman, kita rujuk dia balik. Siapa sebenarnya orang nak selesai kita siapa? Ibu bapa saya lah. Jadi kita tahulah, kalau bapak dia mati, dia tinggal isteri. Ni sebuah ke budak ni panggil ibu. Tapi sebenarnya harta tu nak selesaikan harta Abu dengan Minah ni. Tapi yang melaporkan Ali ni. Faham balik? Stop. Ali tu bukan cucu dia. Bukan cucu sekarang. Orang lain lah mana? Masih. Ali ni bukan cucu dia. Ni Abu ni siapa? Ayah. Jangan macam dia kata cucu. Tak nampak lagi tu. Tak nampak. Laju. Pepatah orang putih dah kata dah, the best student is the best teacher. Siapa boleh terjemahkan cakap saya? Teacher The best student, the best teacher. Pelajar yang cerdik, dia tak jadi guru yang cerdik. Tapi pelajar yang lemah, dia akan jadi guru yang cerdik. Sebab tu pengalaman ibu bapa dengan saya, kena banyak tanya, jangan malu. Sebab malu kita ni orang sekolah sains rauk, bila matematik ni insya-Allah jadi ngajar cara mudah lah. Jadi orang yang bawah ni pening, apalah ustaz dia ngajar cepat sangat lah apa. Kita jenis Ferrari. Tak malah bukan nak angkat saya tak. Jadi gitulah watak saya. Banyakkan bertanya, jangan malu. Okey, ulang lagi. Tak ada masalah. Okey. Ya. Tak boleh, tak nampak. Tak ada marker merah, tak ada. Marker merah tak ada.
kamera. Ada. Kamera. Oi buat. Okey ah. Ni bapa, ni ibu, ni suami atau isteri, ni anak lelaki, ni anak perempuan. Okey? Maknanya dalam bab ilmu pusaka, tanya orang ni dulu. Mengapa soalannya? Kenapa tak tanya pak saudara? Kenapa tak tanya sebab orang ni dia tak mendinding salah satu ni. Kalau ada bapak, anak lelaki dapat? Dapat. Tapi kalau ada bapak, ada datuk lelaki, tak dapat. Sebab dia mendinding. Itu maksud dia. Mana kalau ada bapak, datuk lelaki dia tak dapat. Ayah bapak dia lah. Okay, kita contohkan nama Ali. Ni Siti. Suami ni nama Abu. Ni Minah. Ya, ni Bakar. Ni Joyah. Ustaz, pada dasarnya Abu itu adalah anak kepada Ali dan Siti, betul? Abu ni anak kepada Ali dan Siti, betul. Jadi bila dalam istilah bab pusaka, ibu bapa ni tentu bawah ni anak dia. Bawah ni cucu dia. Sebab bila digunakan suami dan isteri itu macam istilah tu lain. Tak, dalam bab pusaka ni penting. Memang macam tu Betul. Suami dengan isteri ni dalam bab ilmu pusaka, kalau bahasa Arab apa? Apa zaujah. Benda yang sama, terjemah dia tak lari. Okey? Jadi bawa turun sini. Ni suami atau isteri dengan mana anak dia lah. Ni anak lelaki dia ni menantu. Kan tukar pula. Anak suami isteri menantu dia dua-dua. Tukar. Baik Abu atau Minah. Turun ke bawah lagi. Abu bin Ali. Abu anak Ali. Penuh papa hitam nak tulis. Abu bin Ali. Nak cakap pakai. Okey. Tak apa, tak ada masalah Okey. Suami ni Abu dan Minah. Pertalian mereka ni suami isteri. Pertalian dia suami isteri. Okey. Atas ni dengan bawah ni pertalian dia keluarga. Faham Malik tu? Selagi dia bersuami isteri, dapatlah warisan. Tapi kalau dia berkeluarga, dia berpisah, tak ada dah. Itu je penamatan dia. Kalau dia bercerai, habis dah, bye-bye. Walaupun harta 10 juta ke berapa juta, tak ada. Dalam edah dapat. Walaupun 1 jam lagi. Sebab itu pentingnya catat. Bila bercerai, tulis pukul berapa, saat berapa. Sebab nak tentukan masih dalam edah ke tidak. Okey, ada soalan? Walaupun bicara puasa tu lepas Bercakap kuasa tu cerita bab lain. Bercakap kuasa tu sebab puasa dia nak sebab isi borang pun dah 6 bulan. Tapi yang penting kita kena rekodkan pengesahan doktor, saksi. Tu bukannya dia terus buat kan. Kadang-kadang ni orang nak ambil kesempatan. Dia kata saya dah. Tapi kita kata dong dia tadi masa ayah mati masa dalam betul. Itu perlu penyaksian doktor. Doktor kan tulis dalam rekod kematian tu apa jam sekian. Misal contohnya. Dia tahulah. Yang jadi masalahnya edah dalam Kamariah, bukan edah dalam Samsiah. Maknanya dia dalam bulan Islam. Dia tak iktibar kepada Kamariah. Situ kena catat. Okey, ada soalan? Tengah pana Bala kali pertama. istilah tu dah berhamalan. Guna mahang istilah. Istilah ni takkan tak tahu siapa suami satu isteri yang tukar pula ni. Ke panggil siapa suami isteri ni? Ayah dan ibu. Tak boleh ayah ibu ni bakar dengan Joyah ni panggil ayah ibu. Yang sebab saya kata tadi lah, kadang-kadang yang melapornya pakar. Tentu dia cerita tentang Ayah dia. tapi harta yang dah selesai harta siapa? Bukan. Yang selesai tu suami isteri ni. Jadi dia bercerita tentang bapak dengan ibu dia. Ya. Kita orang faraid, kalau tak mahir, dia betul lah bapak dengan ibu. Ibu ni nilai dia tak sama dengan
Atuk dia. Nisbah dia ni. Suami isteri tak nilai dia ada 2 je. 1/2, 1/4. Yang ni 1/4 dengan 1/8. Dia 2 keadaan je. Kalau ibu pula lain. Kalau ada anak, ibu bapa ni 1/6. Uzur betul tak ni? Ni 1/6. Dia masuk uzur benar. Okey. Ni kan lain beza dia nisbah ni. Jadi kita kena tanya siapa yang mati selesai tu siapa. Dan ceritalah. Harta abu ayah dia. Ayah dia tinggal ibu dia. Betul lah, tapi ni sebuah penyelesaian harta, dia nak selesaikan harta suami isteri. Ya saya. 1/2 1/4. Satu bukan. Kalau isteri mati tak masuk lagi. Kalau isteri mati tak ada anak. Isteri tak ada anak. Suami dapat 1/2. 1/2 dapat ke suami. Saya kahwin dengan isteri kedua saya ni, lepas isteri pertama meninggal, kena betul ayat dia kan. Nanti dah kepala Ustaz Sabah kahwin 2 punya. Ayat tu kena betul. Nilai isteri saya, minta maaf bukan nak membangga. Dia ada nilai harta, dia ada 2 juta. Jadi kalau dia mati, saya dapat 1 juta. Sebab tak ada anak. Kaya nak minta dah tak, na'udzubillah, minta berlindung. Itu bukan hajat kita nak kahwin dengan dia kerana duit. Tapi nak ceritakan gitulah, setengah. Tapi kalau dia ada anak lain, 1/4 sahaja. Banyak anak. Lain wadah lah, carilah nanti. Okey, soalan? Tak ada. Tak ada dah faham. Boleh? Lega dah tu, senyum dah tu. Baik, habis pasal yang pertama. Pasal yang kedua, saya buat tuturan. Simple je. Kalau tak ada bapa dah mati dulu. Okey? Atau tak ada anak lelaki, atau tak ada cucu lelaki daripada anak lelaki, baru melempah ke nombor 3. Tengok nota nombor 3. Ni Ustaz. Tengok nombor 3. Tulis apa tu? Saudara lelaki seibu sebapa. Bawah tu saudara perempuan seibu sebapa. Ada? Siapa tak faham? Ustaz, isteri saya dinding maksudnya. Terkini dia tak dapat lah. Manusia berkata tadi lah, saya mati kalau ada bapa, atau ada anak lelaki, atau cucu lelaki, atau cicit lelaki daripada anak lelaki, adik-beradik tak dapat. Tak boleh faham lagi. Adik-beradik tak dapat. Siapa adik-beradik tu? Saya tengok nombor 3. Seibu sebapa. Nombor 3 tu seibu sebapa lelaki atau seibu sebapa perempuan. Okey. Ada soalan? Maknanya apa? Siapa yang ada anak perempuan sahaja, tak ada bapa, tak ada anak lelaki atau cucu lelaki daripada anak lelaki, beranganlah orang nombor 3 tu. Sebab apa? Si mati tinggal duit 10 juta. Dia dapat bahagian ni. Banyak Ustaz lah. Kalau 10 juta. Kalau 10 ringgit, kau tak ada. Okey, ada soalan? Simple je. Tak perlu pun konsing. Pagi ni nak berbicara tentang waris yang dekat. Tak faham? Datin betul lah. Sakit tekak dah. Kalau si mati tak ada bapa, tak ada anak lelaki atau cucu lelaki daripada anak lelaki atau cicit dan semisalnya, jujuran daripada lelaki, bahawa waris dia yang nombor 3 tu dapat. Siapa nombor 3 tu? Adik-beradik kita, seibu sebapa lelaki atau seibu sebapa perempuan. Bapa saudara dia. Bapa saudara dari sebuah siapa? Budak ni.
dengan si Mati ni, adik-beradik dia. Suami. Adik-beradik dia, si Mati, dia ada adik-beradik. Nak sebuah kalangan dengan anak dia, betul lah bapak saudara. Ni nak ceritakan harta dia ni, dia tak ada anak lelaki, tak ada bapak, maka harta dia akan dapat sikit kepada adik-beradik dia. Stop tu dulu. Tak faham lagi, nampak masang je. Apa? Dia bujang lah, lelaki bujang lah. Belum kahwin. Apa pun lelaki bujang tak umum lah. Ada orang kahwin tak ada anak. Ada mualah kahwin tak ada anak, tak baru kahwin. Tak boleh pula kata bujang, tak salah ayat tu, tak menempati. Betul? Dia asal mati. Asal mati. Lepas tu cari waris, Waris tu. Tak tak ada anak. Tak ada. Mana kalau anak perempuan sahaja tak menghabis. Ganis. Sampai ke cucu cicit. Cucu cicit dah tak ada anak, nak cucu cicit macam mana? Betul lah Ustaz, kalau betul dia ada adik-beradik lelaki yang dia meninggal, tak ada kawan saudara dia, betul lah tu kan? Lah nasabah anak ni sekarang nak cerita kita, duit kita ni yang mati, kita tinggal anak tapi kita tak ada anak lelaki. Saya pun tak faham ngapa kau tak faham cakap saya. Kita tak ada anak lelaki. Faham? Kita tak ada anak lelaki. Kerana kita, ayah kita pun dah meninggal, bapak ni. Kita tak ada anak lelaki. Macam mana dapat cucu dah anak lelaki tak ada? Tapi ada kes anak lelaki mati dulu tapi dia ada anak. Itu cucu lelaki daripada anak lelaki. Itu kebangkitan yang kedua. Boleh? Kemudian kita tak ada bapak kita dah mati. Jadi harta kita ni boleh melempah kepada nombor 3 tu. Boleh melempah nombor 3 tu. Siapa nombor 3 tu? Lelaki dan perempuan. Tak tegang lagi. Ustaz, apa maksud ABN tu? ABN. Ringkasan je Cik Puan weh. Kata tu dapat panjang lah ceritanya. Itu ringkasan. Yalah, apa maksud dia ABN? Tengok ke contoh cerita tadi tulis apa? Ada ke? Ada. Ni dah tulis dia ni. Ni. Oh, situ. Ada. Seibu sebab apa? Seibu sebapa, seibu. Okey, ada soalan? InsyaAllah kita sama-sama. Okey, Ustaz, saya tanya istilah tadi. Seibu sebab apa lelaki? Boleh jelas maksudnya? Boleh, seibu sebab apa lelaki atau Mana seibu anak sebab apa yang perempuan? dia tu lelaki. Seibu Tak sebab tahu apa? lah kata tadi Dia tu seibu. Lelaki belum tanya pula dia lelaki. Pelik juga. Dia macam singkat sikit. Wah, kau tanya seibu sebab apa? Lelaki. Betul dia tanya lelaki. Maksudnya anak lah. Yang anak pula. Adik-beradik. Letih Tok Guru ngajar. Kau rujuk kat sini, dia ada kelas sini. Rujuk kat sini. Tak apa. Yang meninggal tu, Jangan lelaki, tak perempuan. Tak kira lelaki perempuan ni cerita. Kalau kata perempuan mati, kita mati tapi kita tak ada anak lelaki, kita tak ada bapa. Okey, kita tak ada bapa, maka harta kita akan melempah kepada adik-beradik kita. Tapi adik-beradik tak kisah pun. Itu cerita lain. Itu cerita lain, nak cerita segi hukum. Yang ni yang jadi kisah ni nak cerita apa? Kerana tak kisah lah. Si janda ni, cakap tu janda. Dengan anak ni dia berdendang dengan adik-beradik pak saudara ni. Dia berdendang. Macam mana nak harta sedekah tak pernah ambil tahu. Sedangkan di segi hukum dapat. Apa? Kepada anak kita yang perempuan. Tak boleh sebab anak perempuan ada limit dia. Anak perempuan kalau seorang 1/2. Kalau berbilang anak perempuan dia makan 2/3. Itu je limit dia. Kita ni nombor 3. Tapi kalau seorang mati tinggal anak lelaki seorang je. Semua harta pergi ke dia. Dia pula bagi ke adik-beradik. Aku nak bagi apa pula je. Kalau dia tak ada adik-beradik perempuan, dia seorang. Atau dia tak ada anak lelaki, tak ada cucu lelaki tapi dia ada ayah dia. Okey. Ada adik-beradik, ayah dia makan seorang. Okey. Itu kemudian. Nak faham konsep dia dulu. Ibu pula. Apa? Ibu dapat juga.
Kalau dia Ibu dapat. Mana kalau si mati tak ada anak perempuan kan? Tapi dia ada adik-beradik berbilang. Ibu ni kadang-kadang dapat 1/6, kadang-kadang dapat 1/3. Tengok kes dulu. Itu kita tak percaya lagi. Panjang insya-Allah minggu depan pula. Sekarang fahamkan konsep ni dulu. Boleh mengajar tuan-tuan. Saya ada seorang Datuk Zamimi ni dia air konten negara. Dia belajar saya 2-3 bulan. Sekarang dia di konten, dia jadi penceramah bab falak, bab pusaka. Umur dia tua dah sekarang dah 65. Setiap masjid dia pergi mengajar. Dia lekat yang masalah, dia akan hantar mesej saya. Telefon, Ustaz macam mana masalah, saya keliru lagi. Alhamdulillah dia boleh jadi tenaga pengajar. Saya harap di Barakah ni dengan keberkatan Barakah ada keluarkan asih seorang. Anda bagi nombor telefon. Okey, ada soalan. Ada soalan. Faham? Baik ni Tok Guru ni kata tidak ke memang kena centik telinga. Saya garang. tak ada anak bersyukur. Saya garang sebenarnya. Tengok je baik. Okey, ada soalan? Ya saya. Yang adik-beradik sebelah lelaki, perempuan dengan lelaki dapat sama. Dapat tak sama. Dua ni semua satu lah. Itu biar dulu. Tapi nak cerita dia dapat. Itu kemudian. Yang fardu tu minggu depan insya-Allah panjang umur. Ni nak pergi faham konsep dia dulu. Konsep dulu. Nak suruh tahu. Ni cerita kenal waris siapa terdinding. Bab ni dulu. Kita tak cerita tentang makan fardu berapa. Nak faham ni dulu. Okey, nombor 3. Siapa yang keliru lagi? Tengok nombor 4. Siapa nombor 4 tu? Saudara lelaki sebapa. Okey? Kalau kita orang Melayu, mak sama ayah lain ke ayah lain mak sama? Ayah sama mak lain. Tu sebapa. Okey? Bila dia dapat? Syaratnya serupa tadi. Tak ada bapa, tak ada anak lelaki atau cucu lelaki tak ada. Tak ada orang nombor 3. Lelaki. Saudara lelaki si bapa tak ada. Baru boleh melempar nombor 4. Siap. Okey. Bila bayar tu, dia tengah mana? Saya tak bayar tu Ustaz. Ya, bayar. Berapa nombor kereta? Oh dia tu. Bagi nombor kereta tak? Kodang naik. 541 apa? CEG 5419. Dia nombor 2 tak ada tu, nombor 3 ya. Tu nombor 3. Itu nombor 4. CEG 5419. Tak ada waris. Tak ada anak. Suami Boleh. mati. Senario lah ni. Ya, senario. Basic. Tapi kadang-kadang Tak ada daripada lagi. okey, teruskan. Ada soalan? Siapa nombor 4 ni? Saudara adik-beradik lelaki dan perempuan sebapa. Ayah yang sama, ibu yang lain. Bila dia dapat? Syaratnya tak ada bapa, tak ada anak lelaki atau cucu lelaki daripada anak lelaki. Tak ada siapa? Tak ada adik-beradik ibu sebapa lelaki. Tak ada si ibu bapa. Lelaki. Perempuan, dia tambah sikit je. Dia tambah sikit. Perempuan boleh terdinding dengan syarat si mati tak ada anak perempuan. Si mati tak ada perempuan. Kini si mati sekarang ni kita nak bercara nombor 3 dengan nombor 4, betul? Senang je, tak ada masalah. Nombor 3 tak ada masalah. Nombor 3 ni direct je. Tak ada bapa, tak ada anak lelaki atau cucu lelaki. Okey, tak ada masalah. Nombor 4 ni ada masalah sikit. Sikit je, tak banyak. Syarat dia serupa tadi, tak ada bapa, tak ada anak lelaki atau cucu lelaki, tak ada adik-beradik ibu sebapa lelaki. Okey? Tapi ada perempuan. Yang ni tambah sikit. Dia tak ada adik-beradik ibu sebapa lelaki, tapi ada adik-beradik perempuan. Okey? Nombor 3 ni terdinding. Nombor 4 ni terdinding. Terdinding kat mana? Bila tak ada yang lelaki ni perempuan. Bila si mati ni anak-anak perempuan.
Ni anak perempuan, dia ada anak perempuan. Maka yang nombor 3 perempuan ni mak saudara dia meninggal orang nombor 4. Itu jaga sikit ni. Yang ni remek sikit. Tapi tak susah tu nak. Maknanya dia ada kakak. Masih sama dia ada anak perempuan. Adik-beradik dia yang nombor 4 tu terdinding. Terhalang, tak dapat. Boleh? Tak senyum lagi tu. Pening. Antum kena menaik dulu. Isi minyak dulu. Benda ni senang je. Benda yang mana? Jangan sekali contoh masalah kita tu kita bawa ke sendiri. Contoh macam Puan cakap tadi, kalau buat tak kisah, no, itu lupakan. Okey, saya. Itu yang main. Ada adik-adik ada buat anak tu. Senang je. Tak boleh. Dia kena sabar. Bukan dia kena asabah mal dia tak boleh. Okey, ulang lagi. Sekarang bagi kumpulan nombor 3 ni ada masalah ke tidak? Ada. Soalan dia. Nombor 3 ni dia dapat kita pusaka kita. Cerita kita lah ni, kita akan mati. Kita mati. Nak pergi ke adik-beradik ibu sebapak kita ni, faham tak masalah tu dulu? Tu fokus dia. Faham kan? Maknanya kita tak ada bapak, tak ada anak lelaki, tak ada cucu lelaki daripada anak lelaki. Kita ada anak perempuan saja. Kita ada ibu, ada isteri. Harta tak akan melempah pergi nombor 4, nombor 3. Pegang basic tu dulu. Boleh? Jelas? Okey, step yang keempat tu, tengok nombor 4. Nombor 4 ni adik-beradik sebapak. Ayah sama, mak lain. Okey? Ayah sama, mak lain. Bila dia boleh dapat harta kita? Tu soalannya, adik-beradik sebapak kita. Bila dia boleh dapat harta kita? Dengan syarat kita tak ada bapak, tak ada anak lelaki, tak ada cucu lelaki dapat anak lelaki, atau cicit, cuik, gamik, tak ada, belah lelaki. Okey? Dan kita tak ada adik-beradik seibu sebapak lelaki. Boleh? Tak ada. Tapi kita ada kakak, atau kita ada adik perempuan. Kan? Maka di sini ada sikit nota. Ada sikit nota. Nombor 4 tu boleh dapat dengan syarat kita tak ada anak perempuan. Boleh nombor 4 tu melompat. Maknanya kita tak ada anak perempuan, kita tak ada cucu perempuan daripada anak lelaki, kita tak ada. Barulah ada peluang nombor 4 tu dapat. Ada soalan? Adik-beradik sama. Kakak tadi lah. Apa? Kakak dia. Saya tahulah kalau kita adik perempuan ni, tak kira lah kakak ke adik perempuan jadi. Adik-adik perempuan. Adik perempuan. Siapa ada soalan? Ada masalah. Keliru lagi. Ingat tu. Tak payah ingat ni, ada ni. Kita dah ada ni. Jadi mudah sekarang. Bila orang datang, kita letak je bak ni. Ada bapak, ada anak lelaki, bila kata ada bapak, automatik nombor 3 ni terdinding. Saya sebenarnya saya ada buat banner, puas mencari tak tahu letak di mana. Sebenarnya saya ada banner satu besar ni, lagi besar, tengah mencari kat mana. Sebab rata pakai mereng atau tu bini saya mengepek, dah tahu dah mengajar apa, kan mengajar tu lah baru nak cari. Sebab pengajar. Okey, jadi tak ada masalah ni tengok ni. Kalau ada bapa atau anak lelaki atau cucu lelaki atau cicit cuik pun nombor 3 ni terdinding. Tapi kalau tak ada, dapat ke dia. Ada bahagian sikit ke dia. Saudara lelaki sebab. Okey, dapat bahagian sikit ke dia. Saudara lelaki. Saudara. Yang kita nak percaya yang ini nak pergi nombor 4 ni. Bila nombor 4 ni boleh dapat? Ya. Bila nombor 4 ni boleh dapat? Dengan syarat supaya tadi tak ada bapa, anak lelaki atau cucu lelaki, tak ada saudara lelaki sibu sebapak ni. Saudara lelaki sibu sebapak ni tak ada. Tapi dia ada perempuan, ada pada perempuan. Sebab. Ini tambah sikit nota. Dengan syarat si mati tak ada anak perempuan.
atau cucu perempuan daripada anak lelaki dia tak ada, barulah melempah pergi nombor 4. Buat ayat. Buat ayat. Syarat nak pergi nombor 4 tu, si mati tak ada anak perempuan atau cucu perempuan daripada anak lelaki dia. Bahawa kemudian dia tak ada adik-beradik si ibu sebapa lelaki. Tapi kalau tak ada adik-beradik si ibu bapa lelaki dan perempuan, lagi senanglah ceritanya, teruslah melompat nombor 4. Ya, sekarang ni jadi perbualan ialah nombor 3 tu perempuan yang ada. Ya. Tapi kalau tak ada, si mati tak ada anak, tak ada bapa, tak ada anak lelaki atau cucu lelaki, tak ada anak perempuan, pergilah kepada adik-beradik perempuan tadi. Tapi sebab dia perempuan, dia dapat setengah. Kalau dia beramai perempuan dapat 2/3, ada lebih lagi. Pergi baru melompat nombor 4. Boleh? Slow-slow. Nombor 4 perempuan. Ni nombor saudara lelaki perempuan. Okey. Sikit-sikit. Dah kering nak tekak ni. Dia kata dapat sikit-sikit. Ustaz di seminggu tak faham. Tak ada. Ni boleh faham. Hari ni juga nak faham. Tak boleh balik selagi tak faham. Kalau buat bengkel pula. Ni bengkel dah ni. Bengkel dah ni. Okey. Nak beri faham lagi, senang je. Abang bangun. Bangun. Ni jadi bapa. Okey, kak bangun. Ni jadi ibu. Bangun. Kita berlakon, senang. Memang saya buat macam tu kelas dia. Ni jadi ibu. Abang bagi jadi suami. Bangun. Kak jadi isteri. Bangun. Ni suami isteri. Ni ibu, ni bapa. Ini anak lelaki. Ni anak lelaki. Bangun bang. Ini anak perempuan. Ini anak perempuan. Biar bersenangkan keliru kan. Ni anak lelaki. Siapa yang jadi anak perempuan? Tu. Bangunlah masjid biar. Ni jadi anak perempuan. Siapa ibu bapa tadi? Duduklah tu. Ibu bapa. Ni suami isteri. Okey. Kalau ada 6 orang ni, bapa angkat tangan. Anak lelaki atau cucu lelaki kan, semua ni tak dapat. Walaupun anak beranak yang besar, semua tak dapat. Duduk mengintarlah, ya Allah panjanglah umur aku. Ada anak lelaki atau bapa ni, semua ni tak dapat. Tak dapat. Dia tak dapat. Okey. Bapa boleh duduk. Ni soalan dia dah meninggal. Anak lelaki boleh duduk. Dia dah meninggal. Okey dah. Misal contoh kan. Jadi ada suami isteri, ada ibu. Makcik semua ni boleh dapat. Okey, boleh dapat. Sebab harta diorang ni tak menghabisi. Tapi syarat dia tinggal 1 trilion duit. Atau 1,000 juta rupiah. Biar banyak sikit. Okey, boleh ada soalan? Okey. Bangun pula ni adik-beradik si ibu sebapa lelaki. Pakcik bangun. Adik-beradik si ibu sebapa lelaki. Okey, ni adik-beradik si ibu bapa perempuan. Jadi harta tadi yang tak ada bapa, tak ada lelaki ni, ada bahagian sikit kepada dia orang ni. Boleh. Ada bahagian sikit pada dia orang ni, tapi Ustaz, tanya yang marah ya. Yang ni si ibu sebapa ni dengan anak siapa yang mati ni? dengan adik-beradik semati. Dengan anak dia. Adik-beradik semati. Yang mana Adik-beradik bapa. Bukan adik-beradik bapa. Kalau adik-beradik bapa kok saudara. Ni adik-beradik semati. Ni suami kan? Dia mati panggil dulu. Dia tinggal dia mati, dia tinggal adik-beradik. Si beberapa lelaki, si beberapa perempuan. Saya terlupa.
Lagi dia tak duduk lagi. Okey, boleh. Lagi dia hidup lagi. Okey. Jadi masa bila dia dapat ni? Sebab orang perempuan tak habis harta. Dia ada bab fardu lah nanti. Kemudian dapat sikit, tapi dua ni sebuah satu. Faham? Banyak sikit. Dua ni sebuah satu. Laki-laki kuat lah. Okey, ada soalan? Boleh bangun lah? Okey. Faham? Kau bangun jadi adik-beradik seorang lagi bangun. Ustaz Wi bangun. Ni adik-beradik sebapak pula. Okey, seorang adik-beradik perempuan pula. Okey. Bila pula dia dapat pula? Bila dia orang ni dua orang dapat? Supaya tak ada lah. Tak ada bapak, tak ada anak lelaki, tak ada cucu lelaki daripada lelaki. Orang perempuan ni tak habis harta. Dia ada sikit lagi. Dia ada balik. Syarat Pakcik duduk, si ibu sebapak ni tak ada. Tak ada. Pergilah bomo ke benda cara patut. Dia tak ada. Yang tu pun tak ada lah. Bukan nanti dulu. Mana yang sebapak tadi, si ibu sebapak perempuan? Kak kan? Dia ni boleh menghindang yang nombor yang sebapak tadi dengan syarat si mati tak ada anak perempuan. Siapa anak perempuan dia? Tak ada. Tadi tak ada. Anak perempuan. Syarat dia tak ada. Mana ada beradik perempuan, si ibu sebapak perempuan, si mati tak ada anak perempuan. Jadi dia dapat ada bahagian dia. Itu saja. Misal contohnya lah kan, dia dapat bahagian perempuan. Tapi kalau ada tak dapat. Dia, orang nombor 3 ni, orang nombor 4 ni terdinding. Itu je sikit je. Itu je sikit. Itu je sikit je. Okey, boleh duduk. Tak boleh siap dengan ke depan, tak boleh kita pergi ke Padang pula. Luar sikit. Saya ingat sambut saya pegang ni bapa. Buat drama. Betul. Saya memang buat macam tu. Nanti kita ke depan Ustaz. Minggu depan kena siap guys. Kita dengan nota sembot. Saya ibu. Ni saya anak lelaki sana berbuat. Cepat faham. Kedah orang tua, terpaksalah. Okey, ada soalan. Tengok adik-beradik si ibu tepi tu. Tengok adik-beradik si ibu. Ni adik-beradik tu si ibu. Ni. Ni tepi ni si ibu. Adik-beradik si ibu ni jauh nak dapatnya. Adik-beradik si ibu. Tepi ni. Ni. Tepi ni. Ni adik-beradik si ibu tepi ni. Adik-beradik si ibu kita boleh dapat, syaratnya kita tak ada anak cucu, kita tak ada bapak, baru dia boleh dapat bahagian dia. Ada jauh, jarang-jarang berlaku. Saya pula dalam keluarga saya ada adik-beradik seibu, saya ada adik-beradik sebapak, saya ada adik-beradik seibu sebapak, lengkap. Okey, ada soalan? Okey, tengok nombor 5. Siapa nombor 5 ni? Nombor 5 ni adalah anak kepada orang nombor 3 yang lelaki. Anak yang nombor 3 tu, yang lelaki. Siapa lelaki tadi? Tadilah adik-beradik si ibu sebapak lelaki. Nombor 5 tu anak dia. Nombor 5 tu anak dia. Tentu tertanya-tanya, mana anak perempuan? Anak perempuan tadi dia zawil arham namanya. Dia dipukai waris kepada si mati. Tak ada payah, macam senang je. Bukan masalah mahal, senang. Percaya saya cakap senang je buat farai ni. Lepas ni boleh balik, boleh tengok buku apa. Akan faham. InsyaAllah, percayalah saya. Saya dah mengajar 30 tahun, bukan 3 hari. Saya buat kaedah memudah mahal kan. Supaya tengok, saya kadang saya cemburu kepada guru matematik sekarang ni. Dia buat rumah kan, senang je dia menguraikannya. Aku so saya minat matematik. Kalau dalam TikTok apa dia betul kan. Ya Allah, senangnya rumus trigonometri apa sebut dia mengurai orang sekarang. Macam aku dulu tak pandai ke. Kaedah tu je semuanya.
Kita ulang tak anak kepada yang nombor 3. Nombor 3 itu si ibu sebapa lelaki. Anak kepada yang nombor 3. Ini nombor 3 ni lelaki. Jadi datuk ni Itu datuk, kalau ada datuk nanti nombor 5 tak dapat. Okey, ada soalan. Ada soalan. Nak suruh dapat ni, insya-Allah. Saya nak bagi ibu bapa rasa senang ngaji buat pusaka ni. Betul kita dah ada ilmu, kita menguraikan jalan penyelesaian kita. Kalau keluarga kita mati, macam mana kita nak buat? Ni kenal ke cara dia dulu, bahagia. Betul, belajar ilmu pusaka ni fardu kifayah. Tapi kita niat, ya Allah, sekurangnya aku belajar ni untuk selesaikan keluarga aku punya harta. Mana Ustaz? Rasa mudah? Cuba komen. Rasa macam mana? Nak mikir kaya. Ayat apa? Ada pakcik boleh faham? Biar saya. kepada saudara lelaki, anak kepada S saudara kepada lelaki, Si mati tak ada bapa, tak ada anak lelaki atau cucu lelaki, tak ada nombor ni, ada balik si ibu sebapa lelaki. Yang mati tu soalnya Memanglah dia ni mati, tak kenal tanya yang mati. Kalau ini mati, ni pok saudara dia. adik anak saudara lah, Boleh? saudara, anak saudara, Ni ada lagi, ada keliru lagi. anak saudara. Yang di nombor 3, nombor 4 ni, dia keliru kat mana? Kena ingatlah, yang mati suami yang isteri tu yang mati. Kalau anak lelaki mati, nombor 3 tu jadi apa? Pok saudara. Dia pun jadi ayah teruk suruh. Boleh faham? Kalau anak lelaki mati, yang nombor 3 jadi pok saudara, mak saudara. Ni sekarang kita bercerita tentang suami isteri tu mati. Bila dia mati, dia tinggal nombor 3. Jadi sebuah dia jadi apa? Adik-beradik dia. Nombor 4 tu adik-beradik dia yang sepak. Tu macam tu. Dia semua. Okey, ada soalan. Susah ke senang? Senang, percayalah cakap saya. Lepas ni duduk tengah borak tu, oh senang punya buat pusaka ni. Kau dulu ingat susah. Senang ibu bapa, percayalah cakap saya. Saya lama dah mengajar. Saya guru petani datang belajar saya, doa ya Allah mudahnya. Betul, tak susah. Jadi yang ini nombor 5 ni Ustaz, anak saudara lah. Anak saudara pada anak nombor 3. Yang nombor 4 seibu. Apa? Nombor 4 dia seibu. Tak, nombor 4 ni sebapa. Ada balik sebapa. Nombor 5, nombor 6 tu anak dia. Sebab Anak dia yang lelaki. sebab apa yang sebab apa? Itu sebab apa yang tadi. Apa? Apa? Bagi bapa. Cilah apa? Ini perempuan sebab apa ini? Ini pun sebab apa? Oh, nanti dan okey dah. Boleh, bertenang dulu, bertenang. Okey, bertenang dulu. Tengok nombor 6 pula. Nombor 6 tu siapa? Adik beradik, anak saudara sebapa. Anak saudara sebapa ni adalah anak orang nombor 4 yang lelaki. Ya. Anak nombor 4, anak yang nombor 4 lelaki. Okey. yang tingkat tu memang dia kata tinggi. Ada dia Ada soalan? Lelaki. Faham ni dah boleh 30% dah. Lelaki. Kemudian nombor 7, 8, 9 simple lah. Nak boleh nombor 7 dapat, nombor 6 dapat, syarat nombor 5 tak ada, nombor 4 3 ada. Dia jujur macam tu je. Simple je. Maknanya nak pergi ke Baitul Mal tadi jauh lagi. Tapi ada orang terus melompat Baitul Mal. Mualah baru kahwin. Dia tak ada keluarga. Pergi ke Baitul Mal. Misal contoh, dia kahwin baru dapat anak seorang perempuan. Anak perempuan dia dapat setengah. Lebih tu pergi Baitul Mal.
Kuatkan pada lelaki. Tu saya pada. Ya saya. Kita ada saudara lelaki, kita tidak ada baris, ada anak apa, saudara lelaki, dia tak ada anak, tak ada isteri. Siapa anak saudara lelaki tu? Bukan, saudara tu macam mana cerita dia? Dia tak ada anak. Okey, dia meninggal. Isteri pun tak ada. Okey. Dia ada saudara lelaki. Anak saudara lelaki. Perempuan. Okey, anak yang dapatnya anak saudara lelaki sahaja. Yang perempuan tak dapat. Kemudian kita cerita tak? Bulan mak apa? Nanti kita cerita lepas ni. Dia panggil Zawil Aram. Kita kenal dulu lepas ni. Sekarang nak kenal dia dulu. Asas tu. Okey, ada soalan. Nak kenal asas dia dulu. Ya saya. Apa? Ini, pasal petunjuk ni kan. Saya tak faham tu. Macam A tu Asyabah bin Itu minggu depan insya-Allah. Ni tengah pening tentang aturan waris dulu. Bersabar dulu. Boleh saya bagi. Sejam lagi. Takut terbakar piuh. Saya boleh bagi. Takut terbakar piuh. Sekarang pagi ni nak faham ni dulu. Biar dulu. Jangan cerita pasal tempat dulu. Kenal ni dulu. Sabar dulu. Nak kenal dulu. Biar kenal dia waris ni dulu. Sekarang pagi ni nak kenal waris. Kau nak kenal di kalangan waris tu siapa yang terdinding. Dua je. Kenal waris dan kenal siapa yang terdinding. Okey, boleh. Satu bab lagi. Kalau faham bab ni 50% dah buat pusaka dah. 50% bayar tak sampai sejam. Okey, kita nak kenal pula bukan waris, dia panggil Zawil Arham. Okey, dengar sini. Bukan waris, dia panggil Zawil Arham. Siapa dia? Dengar sini. Zawil Arham bukan waris dia. Zawil Arham bukan waris. Kita ada anak perempuan. Anak perempuan, jelas? Anak perempuan kita ada anak dia. Lelaki dan perempuan. Dia itu bukan waris kita. Ini sebuah ilmu pusaka. Anak perempuan ada anak dia. Cuculah kita. Cucu kita. Cucu kita tu dengar pada anak perempuan kita bukan waris. Istilah dalam ilmu pusaka. Dia Zawil Arham. Faham ke tak? Cucu kita tapi daripada anak perempuan. Tak jelas lagi. Cucu, tak kira boleh kata cucu lelaki perempuan. Tapi daripada anak perempuan kita, dia bukan Zawil, dia Zawil Arham. Cucu kita tak kira lelaki perempuan, tapi daripada anak perempuan kita bukan waris, dia Zawil Arham. Walaupun anak kita tu ada lelaki. Anak kita lah, ni cerita anak perempuan. Sama ada anak kita tu seorang perempuan dulu. Bertenang. Sakit tekak tu guru. Kita ada anak perempuan. Okey. Kak bangun jadi model siap. Bangun siap. Bangun. Okey. Saya seorang je anak dia, perempuan. Dia ada anak. Ni semua anak dia ni. Maka makcik semua ni Zawil Arham. Bukan dia gelar waris. Apa masalahnya? Sedih pula. Itu kemudian dia cerita bab ni dari segi hukum dulu. Maknanya bila saya mati, kata kau ni mati, tinggal anak perempuan duduk kan? Harta pergi berteman. Sebab ni hukum Allah Ta'ala. Bagi berteman. Anak lelaki apa? Dan daripada anak perempuan ni semua Zawil Arham. Tak masuk. Lelaki perempuan sama. Cucu kita, baik lelaki perempuan, daripada anak perempuan, dalam ilmu pusaka dia bukan panggil waris. Zawil Arham. Ya Allah.
Dia pula tanya pula tak kira lelaki perempuan. Dah khabar dah tadi. Daripada anak perempuan. Cucu daripada anak perempuan. Tak kira lelaki perempuan. Tu saya pun Ustaz. Faham tak Ustaz? Ha? Cuma kalau Cuma apa? daripada lelaki tak kalau Ya Allah. mana yang Dah khabar kita ada anak perempuan. Anak perempuan. tak ada lelaki maksudnya kita ni cucu. Dia boleh kata lagi tak ada anak lelaki. Lagi anak perempuan kita tak ada. Tak kira seorang, dua, tiga orang. Anak perempuan kita tu cucu dia bukan waris kita. Boleh. Bertenang. Boleh? Okey. Bagi masa hidup. Makcik bangun. Ni mak kita. Bagi masa hidup boleh. Cerita lah, dia kau cerita lah bagi kau kan nak bagi masa hidup, bagi ke saya dulu. Okey. Ni ibu kita. Okey, faham? Ibu kita. Pakcik bangun. Kak bangun. Ni adik-beradik ibu kita. Faham boleh? Tengok di sini. Ni ibu kita, ni adik-beradik dia. Ni pak saudara belah ibu. Ni mak saudara belah ibu. Jelas? Dia Zawil Arham. Dia tak dapat harta kita. Dia bukan waris. Belah ibu kita. Dia tak dapat. Okey, faham? Duduk. Duduk lagi, tak habis lagi. Kena bayar lah mahal sikit dia. Okey, Allah. Ibu ni dia ada ayah. Saya ayah dia. Ayah belah ibu. Faham? Saya pun tak dapat. Ibu. Ibu ni sebelah yang si mati lah. Jangan sebelah dia. Dia dapat lah ayah dia. Dengan si mati. Maknanya datuk sebelah ibu. Dia pun Zawil Arham. Bukan waris. Duduk. Anak sebelah ibu dengan datuk sebelah ibu. Bukan. Jangan jaga cuba ibu. Jelas kan tadi? Faham tu dulu, konsep dulu. Ibu ada adik-beradik. Mak saudara kita, mak saudara. Batal tak air semayang? Tak batal. Boleh tak nikah dengan dia? Jangan main mak saudara comel mana. Tapi tak boleh nikah. Tapi mati kita dia tak dapat harta. Mak saudara belah ibu. Mak saudara sebelah ibu. Ibu pula ada ayah dia. Saya ni ayah dia. Begitu juga tak dapat. Dengan si mati. Bukan dengan dia. Dia ayah je. Dengan si mati. Boleh? Sebab dalam dia anak dia. Bukan salah di Zawil Arham. Dia bukan waris. Dia bukan waris. Dia sebuah ilmu pusaka. Okey, boleh? Okey, kau bangun. Pening. Ya Allah. Okey, model okey. Dia apa? Begini. Saya ni ayah dia. Adik-beradik perempuan. Mak saudara lah. Mak saudara belah ayah. Dia pun tak dapat. Boleh lelaki dapat? Boleh. Mak saudara belah ayah, perempuan tak dapat. Dia pun Zawil Arham. Tapi mak saudara belah ibu, lelaki dan perempuan. Tak faham lagi. Kita ada mak saudara belah ayah kita. Mak saudara belah ayah. Ada beradik ayah kita yang perempuan. Dia bukan waris. Boleh. Tapi adik-beradik ayah kita yang lelaki dapat. Tu cerita lain dulu. Lelaki dia nombor 6. Mana nombor 6? Nombor 7. Mana nombor 7? Tengok nombor 7. Tu jauh. Ya. Kita perempuan kurang. Betul. Ya, tu. Dia sebenarnya janganlah kita duk ada rasa air, tak ada itu tu. Ruginya kita orang perempuan ni tak dapat apa, tuan-tuan. Sebenarnya kan pada hikmahnya
kalau kita ada masalah, dia balik kepada adik-beradik kita. Dia wajib menafkah adik-beradik dia. Tapi zamannya keknya mampu ke mati awak lah nak jadi. Senang dia si hukum, dia mabai, dia berdosa. Dia berdosa tuan-tuan, bukan dari segi sanak dia berdosa, tak bertanggungjawab betul. Masa sebelum dia mati dia hibah tu. Cerita lain lah. Cerita heboh tu tak cerita lain. Dia bagi masa hidup tu cerita lain. Kita tak nak cerita dulu. Nak selesaikan cycle ni dulu. Okey, ada soalan? Boleh? Riuh start kelas ni. Riuh sikit. Okey, boleh? Ada masalah? Baik Zawil Arah ni? Tak ada kan? Okey. Kita ada abang. Abang bangun. Pakcik bangun. Ini abang kita, ada beradik sebab apa? Kita ada kakak. Kak bangun. Okey. Kakak kan? Anak apa? Tak kira lah kita lelaki perempuan, tapi kita ada abang. Adik-beradik lah 2 orang ni. Adik-beradik sibuk sebab apa? Okey. Sekarang ni saya nak kenalkan Zawil Arham. Okey. Abang kita ni ada anak lelaki dan anak perempuan. Abang kita ni. Ni sebab kita panggil apa? Anak saudara. Anak saudara kita yang lelaki saja dapat. Yang perempuan Zawil Arham. Yang ni jadi banyak masalah ni, jadi fitnah. Ngapa dia, kami sama-sama anak saudara, tapi ngapa dia tak dapat? Ngapa dia dapat, dia tak dapat? Ni ukur dah tanah. Okey kan? Faham? Abang kita ada anak lelaki dan perempuan. Yang dapat lelaki saja. Yang perempuan ni Zawil Arham. Kita ada kakak atau adik perempuan. Anak dia lelaki perempuan dua-dua tak dapat. Belah perempuan. Okey. Walaupun adik lelaki tu dah meninggal. Itulah dia cerita kan. Walaupun adiknya. Kita tak ada adik, tiba kita ada anak saudara je. Tapi belah perempuan. Anak saudara kita tak dapat. Tu maksudnya tu nak ceritakan. Kalau kita ada, dia terdinding lah. Nanti sebab tuturan nombor tu jangan lupa. Disiplin tu, nombor 3, nombor 4, nombor 5 apa ni, dia ikut tuturan je. Ada soalan? Habis dah apa ni 50% dah 5 pusaka dalam poket. Susah apa? Dalam macam contohlah dia adik-adik dia semua perempuan. Okey. Lepas tu ada seorang lelaki meninggal. Ada anak, ayah, ibu dah meninggal. Okey. Orang pada sepupu betul. Sepupu lah. Kita gitu maksud jatuh lah bila dia tak ada adik-beradik lelaki. Tapi kalau dia ada adik-beradik lelaki dah mati tapi dia ada anak. Tu dia akan mewaris dia ada. Nombor 5 tu. Nombor 5. Jangan tinggalkan step dia. Nombor 5. Okey. Faham setakat ni berapa jam? Hampir sejam. Ilmu pusaka dan 50% dalam poket. Semua saya cakap simple je. Susah apa? Tapi kalau tak faham pergi pondok kena bawa ayam golek buat pengerah dia. Pengerah dia. Yang ni percuma. Yang ni percuma. Okey, boleh. Ini saja. Waris, siapa terdinding, siapa Zawil Arham. Habis 1 jam. Tak ada masalah. Percayalah ibu bapa. Tak susah. Tapi kena ikut step dia. Ya kak? Ya. Okey. Ni satu isu. Ibu bapa dah meninggal. Tiba-tiba adik-beradik nak bagi sama banyak. Okey. Boleh ke tidak? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Dengar dulu ayat dia.
Melainkan dah difaraikan dulu, dah tahu hak masing-masing, dah dapat bahagian masing, dah tahu, baru boleh berdamai. Tapi dengan syarat, tanya orang lelaki, abang dapat 5 juta, perempuan 2.5 juta, nak bagi sama rata ke atau macam mana? Tanya. Ikut barai. Tak baik. Banyak 5 juta. Kalau 2,500 setengah, mungkin bagi sabar rata. Itu misalnya dia. Jadi apa? Wajib faraid dulu. Tahu dua bahagian dah tahu, tanya orang lelaki dengan tak ada pasangan. Tapi kalau bagi Dengan balik, dengan tak ada pasangan Ustaz. Mana maksud apa? Pergi ke bilik. kurang sikit. Tanya dia, saya akan beritahu dia, kaunseling dah gini-gini, patut dapat ni sekian-sekian. Macam mana mak, awak nak bagi sama banyak kan? Saya ke boleh nak barai Ustaz. Soalan macam tu lah. Kemudian kakak ni jangan kata, ui, tak kenal budi, kau lah sekolah ke dia, sekolah. Itu cerita lain. Yang masalah kakak-kakak ni bangkit. Saya lah sekolah dia Ustaz, masuk universiti. Habis pahala. Apa? Kena jumpa balik. Kena sebab kita dah makan hak orang, dah makan hak waris. Kalau sikit tak apa. Dan suami saya dibagi sama rata. Dia dah beri sama kata dia dah mati. Masa hidup tak ada masalah lah. Ya Allah. Tak ada pesaka lah. Bagi tahu suami jangan lupa kau Ustaz Sabah tu. Itu tak ada masalah. Ni kita dah mati. Mati pun dah berlayak. Ya saya. Contoh je lah suami dia cakap kalau dia mati semua harta dia wakaf. Tak boleh. Tu bukan. Sebab ada ahli waris dia hanya bagi lulus 1/3 je. Hanya lulus 1/3 saja. Kecuali dia bagi masa hidup hebah. Kalau dikait dengan mati itu dia panggil wasiat. Ahli waris hanya terima 1/3. Tapi kalau dia hebah, siap program apa semua dah siap, itu lulus. Semalang Malang di tempat anak yatim Boti 3 tu selalu dia ada label, tak ada label dah. Boti 3 jalan Karak ni. Nur Iman dah Betul. Tak ada masalah. Dia ada masalah. Dia jadi isu. Ya tu takut tu. Ustaz Ibrahim tanam batu satu pun jadi isu. Sekolah Al-Mumi pun jadi isu. Jadi ibu bapa kalau nak wakaf apa, biar ada hitam putih. Sebab apa? Kita nak pahala, tapi anak cucu kita gelap mata. dia bangkit balik. Ya. Yang mulut cakap dia tak. Biar dia asalnya sah, tapi anak zaman sekarang saya pun takut sebab tanah wakaf saya di pondok tu 10 hektar. Lagilah pondok. Tanah bila makin membangun, makin maju, bukan ramai anak kita gelap mata. Dia gelap mata. Itu bimbang. Okey, habis dah. Tak ada apa sama. Hebah. Tapi kalau kita wasiat kaitkan dengan mati, hanya lulus 1/3 sahaja. Bukan ada hitam putih. Ataupun buat jahit sumpah. Tak apa, dia tak ada masalah. Tapi itu melalui prosedur dia. Okey, ada soalan? Cepat ni. Jadi kita dah kenal dah siapa waris, siapa zaul arham. Senang ke susah? Boleh lah. Belum faham sangat. Ya. Ya, kemudian tu zaul arham boleh faham. Apa? Ni perempuan ada beradik si ibu sebapak perempuan.
Ayah ni perempuan ni tahu tak Arham, anak perempuan dia. Anak dia lah. Ha, perempuan. Ini anak wadah ni. Ni kau dia ni. Kalau ni ada lelaki perempuan. Ini perempuan saja. Anak saudara perempuan. Zaudah Arham. Tuan-tuan tengok ni. Tengok nombor 3 ni. Saya tulis P. P ni anak dia yang perempuan, Zaul Arham. Lelaki. Kalau perempuan pula, lelaki dan perempuan. Ya. Begitu tak saudara lelaki sebapak, anak dia yang perempuan. Tapi saudara perempuan sebapak, anak dia lelaki dan perempuan. Tengok anak saudara pula, nombor 5, ia perempuan. Nombor 6 pun yang perempuan. Nombor 7 pun yang perempuan. Anak saudara kita yang perempuan, sepupu kita, itu pun Zawil Arham. Bukan waris. Ini sebuah ilmu pusaka. Okey. Jadi kita perempuan ni Ustaz duk jadi Apa? Bukan. Aku dia Allah Ta'ala dengan dia. Jangan rasa tak adil. Sebab ni hikmah Tuhan, pada rezeki Tuhan, kita sebagai hamba ni ikut saja. Sebab kadang-kadang jadi berkelahi, jadi masa muka. Sedang tak ada betul. Susah juga. Cinta Piramli dah kata kan, apik tu dekat Jambatan tu. Hidup susah, mati pun susah. Dah tak ada harta. Jangan kata tak ada harta susah, tidak. Kita yang penting kita manfaatkan kehendak Allah. Jangan membazir. Ni rumah dah tua, tuan dah sakit lutut, nak buat rumah 2 tingkat. Atau membazir. Saya kawan anak murid saya rumah 3 tingkat. Dia tak pernah naik buat atas. dia nak anak duduk sekali. Ya, betul. Ustaz boleh lagi sikit ke tak boleh nak? Tak ada, bukan yang ni je, tak terang apa. Nak terangkan ni je. Okey. Ada soalan? Ada muskilan? Tanya, jangan malu. Boleh faham tak gambar jasa ni? Kemudian, ya saya. Ada usul dan semula ke? Apa? Kita kena betul sebab kita dah salah beri. Dah salah. Kan wajib betul kan? Kalau tidak ada bercara sebab yang masa gini tuan-tuan dengan sini. Apa isu beri sama banyak ni? Kan? Dengan keadaan dia kata adik-beradik setuju. Soalannya nak ditanya, dah difaraid ke belum? Hak tu. Kadang-kadang tanah nilai tak sama. Rumah banglo apa semua tak sama nilai. Bila kita kata sama sedangkan nilai tak sama. Soalannya dia dah tahu tak nilai tu? Memang dia akan bersalah. Ya. Dah tahu dah, bukan dia dah tahu tak nilai dia. Dia tak tahu. Hanya cerita bagi sama banyak. Apa? Kalau tahu tak ada masalah, alhamdulillah. Tapi jangan ada tekanan. Adik bongsu tu tambudi dengan kakaknya lah menyusikan dia, kakak dia semua beri. Bila time buat pusaka, kakak tengok nak cakap apa? Sedangkan hak dia dapat lebih. Jangan ada tekanan. Mana kada reda, suka hati, silakan. Saya ada satu kes. Dia ayah tinggal duit 45 juta, bukan 45 ringgit. Bukan 45 juta rupiah. Abang ni dia pandai-pandai beri, arahkan adik-beradik beri sama rata. Tak apalah, dia kaya. Adik-beradik lain kena. Sebab kata tadi lah 10 juta dengan 5 juta. Kalau dating jadi orang lelaki nak bagi sama banyak. Tak ada. Bisa. Contoh. Boleh. Sangkat kena 10,000, tak ada pandang. Kita berbanyak. Kita ini nak cerita tentang hari ni waris, siapa yang terdinding dan siapa Zawil Arham. Kalau ibu bapa faham hari ni, insya-Allah 50% dah dalam tangan. Minggu depan insya-Allah panjang umur kita belajar buat fardu pula. Siapa makan 1/2, siapa makan 1/4. Suami isteri. Isteri makan 1/8. Kalau ada anak mati suami, dia ada anak, dia makan 1/8. Kalau mati suami tak ada anak, dia makan 1/4 minggu depan insya-Allah. Tapi nak faham ni dulu.
Bodoh kan ya? Ha? Rasa mudah. Ya. Ya. Sebelum ni Aku tak nampak benda tu. sekarang faham tu. InsyaAllah lah. Pandai kita start juga lah. Study. Jadi nak study senang je. Sekarang tanya tuan guru Haji Google, apa tu faraid, dia terang semua. Apa dosa orang, semua dia ada dalam Google. Tapi syarat kita dah faham, dia kak. Anak lelaki perempuan kan, perempuan saja. Okey. Kalau mak ayah dia bagi hidup dia lah. Belum meninggal tu. Tak ada masalah bagi masa hidup, tak jadi isu. Ni cerita faraid ni dah mati. Masa hidup mana kita ada Tuan-tuan, ya, dengar balik. Tenang, bertenang. Pembadian masa hidup dia panggil hibah, tak ada masalah. Betul. Lebih-lebih lagi bagi kepada saya. Tak ada masalah. Ni nak bagi berapa? Bagi anak perempuan saja, tak bagi anak lelaki. Saya dah jumpa dah kesnya. Mak dia mati, dia dah bagi siapkan anak dia yang perempuan 3 orang. Semua seka seorang. Lepas tu bercaralah pusaka dia orang panggil saya nak sama. Saya ingat benda ni tak selesai lagi, rupanya dah siap nama semua. Iya, tu panggil hibah masa hidup. Apa kau nak tak bolehnya sebab dekat kalau tu beri ke saya cepat. Banyak pakai hibah dia boleh tak pakai? Iya. Nak buat sekarang nak mati suami saya. Okey, ya saya. Ada soalan? Ya. Dengan ya masih. kita dah bersyarat lah. Kalau kita bagi nama anak kita rumah dan bagi. Kita dah bersyarat lah masa aku ada. Okey. Kita dah bagi kebun sawit apa ke anak kita. Tapi kita minta mak bagi awak ni. Alhamdulillah, terima kasih mak, tapi mak nak minta nak guna pakai. Anak kata tak apa mak, makanlah selagi mak hidup. Tak ada masalah. Tapi kalau anak tak bagi, tak boleh lah sebab dah beri ke dia. Ya saya. Kami tengok orang ni, orang yang buat dia nak tengok dia. Okey. Benda-benda Semua dah setuju. Okey. masa amal itu saya pergi Suruhanjaya bagi mak angkat. Tak dah ada sini memang ada dah. Sebab dah edit dah. Maksud kalau percaya mahkamah laku. Kalau ada orang tuntut. Maksud orang nak lawan, nak fight kita punya hibah ni laku. Okey. Untuk kena ready duit. Okey. Apa pula tu cerita lain ni, sebab heboh ni beri masa hidup. Kalau mak mati dulu sebelum tu, betul lah lindung mayat dia panggil cakap pusaka. Ini bukan cerita buat pusaka, ni cerita heboh masa hidup. Sebab mak dia ada mak tu dia tanya. Sebab nak mengesahkan tu. Sebab yang begini siapa Tok? Sebab dia Dia dah mati kan? Pak saudara dia. Bukan, tak kisah Tok dah mati. Tak boleh nak kecuali pergi kubur suruh dia tanda tangan. Tak boleh, tapi insya-Allah ni laku kalau ada orang tuntut dia mahkamah. Kita boleh tunjuk. Sebab ni resmi ni sebenarnya. Siap tanda tangan apa. Kita buat sambil lewat masa harta ni. Bukan mahkamah syariah untuk pusaka lah. Dia jenis kata pandai-pandai lah. Kita cari harta. Okey. Saya nak buat masa hidup Kami tak sah sebab kita masa weather untuk punya weather kita buat lagi rasa sayang pada kita saya ni tu maksud dua partai yang begini. Kalau dah bagi pada mak kita, dah bagi maksudnya dah heboh ni, tak ada dah harta tu dah bertukar tangan. Jadi mahkamah kena selesai. Betul. InsyaAllah dia laku ni. Pergi mahkamah, biar mahkamah selesaikan. Mungkin mahkamah syariah. Ya, tunjuk dokumen ni, kita bicaralah, dia akan panggil saksi apa semua. Okey, ada soalan?
Ya saya. Kalau duit datang haji sudah bubuh penama. Penama tu duit tabung haji, ubah penama, duit kalau duit SP, ubah penama itu sebagai pemegang amanah sahaja. Tapi kalau nak yakin, ubah nama saya, insya-Allah. Ada peraih pun je lah. Mestilah. Penama. Banyaknya penama tu yang Ya. Maknanya dia ambil semua. Sebab dia tak jujur, tak aman. Ya saya. Oh, kau cerita dah betul lah masalah besar. Ya. Saya juga tiga perempuan. Kalau saya semua perempuan. Kalau saya masa yang meninggal, jangan kepada yang mana pada anak saya. Nanti kita bincang pada depan. Tutup kelas ni, nanti kita bincang depan. Riuh dah ni tak ada. Okey. Boleh? Ya. Dia begini. Kalau dah bentuk wasiat, kita kata nak beri semua, hanya dulu 1/3 saja. Tapi kalau bentuk ibah, tak ada masalah. Ha. 23,000 ribu. Yang lebih tu faraid. Okey. Sengah. Wadah dah tak senyum dah ni. Lebih waktu. Okey, sana. Jadi alhamdulillah Bapak-bapak. Perhatian. Jadi alhamdulillah hari ni kita dapat tahu dah siapa waris, siapa yang terijak, siapa zawil arham. Saya tak ajar lagi siapa makan fardu, siapa al-sabah itu minggu depan. Kemudian yang ketiga kita cara mengira. Tapi walaupun kadang-kadang kita lembab dan lembab pengiraan, sekurang-kurangnya kita tahu cara. Tak kisah nak meniru ke apa, tak ada penting. Senang je dia. Bab mengira sangat senang. Dia ada kaedah dia. Yang penting pasal pertama ni kita tahu dah siapa waris kita, siapa kena dahulukan, siapa yang kemudian. Saya alhamdulillah lah. Kemudian esok teknik cara nak menyelesaikan saya akan. Ya saya. Siapa ni tak boleh bagi sama-sama. Siapa banyak. Dan pakcik ni tanya, kalau ada 2 isteri, 3 isteri, dia tetap dapat 1/8. Bagilah. Kalau kata duit si mati tinggal 8,000, isteri tu dapat 1/8. Kalau 8,000 dapat berapa? Dapat 1,000 lah. 1,000 bini 4 orang, dapatlah 200 seorang. Seribu lah, apa bagi dua? Dia kata 8,000, dapat 1,000 betul? Bini 4, 200 seorang. Tak kira lah dua. Jadi 8,000, dapat 1,000, 500 orang. 1/8 bukan setiap orang 1/8. Tak. 1/8 tu bagi. Itu isteri. 1/8 tu lah 3 kalau 3 isteri. 1/8 tu 2. Ya. Tak dapat dah payung emas esok. Ustaz ni. Hadis mana ada? Okey, jadi alhamdulillah kesimpulannya hari ni kita dah kenal dah siapa waris, siapa yang dipanggil yang terdinding,
Dan siapa Zawil Arhang. Tu alhamdulillah ya. Ya. Boleh ada muskilah tak ada kan? Nak cerita payung mah ni, saya nak cerita. Tak payah bukan saya cakap, saya ceritakan diri saya sendiri. Isteri saya dah meninggal, saya ceritakan isteri yang kedua ni cemburu lagi. Orang dah mati pun cemburu, belum dah hidup. Dan memang itu Itu perempuan. perempuan. Wallah. Terima kasih kepada Ustaz. Kita berang begitu. InsyaAllah saya bimbangkan minggu akan datang. Okey, tak boleh banyak benda. Saya dah pandai. Saya dah pandai dah kan. InsyaAllah lepas kita sambung lagi. Tapi sebelum tu saya nak makan semula. Ini rumah ngaji Barakah ni. Dia menyediakan belajar mengaji secara percuma. Kalau semua orang, lelaki, perempuan, tua muda tanpa melatar belakang. Itu tak kisah. Cuma saya nak umur balik hari ni sebagai penaja, kita ada dua buku. Buku yang pertama ni daripada Zakir. Tajuk dia Adab dan Berampak dan Islam. Ada kat luar sana percuma saja boleh ambil seorang. Tapi yang ini, semasa ini Dah ada. terbitan Rumah Ngaji Barakah. Siapa yang berminat nak belajar dekat luar, harganya RM30 sahaja. Okey. Kemudian yang keduanya, lepas ni ambil bukan saya buku, kita sediakan juga nasi lemak sebungkus orang. Boleh ambil setiap orang satu. Apa? Nak pinjam? Jadi kita berhenti sampai sedari dulu, tapi sekiranya lepas ni nak sambung Ustaz, Lepas ni insyaAllah siapa nak sambung boleh. Tapi bagi Ustaz Minai dulu. Ustaz Minai dulu insyaAllah ya. Wallahualam. Kita banyak hadir. Ya saya. Ya. Bersama dengan Ngaji Barakah ini. Dan insyaAllah selain pada hari Jumaat ni kita ada kuliah juga hari Khamis dan hari Rabu. Isnin sampai Khamis kita ada mengaji sampai malam insyaAllah ya. Dari kanak-kanak sampai dewasa. Wallahualam. Kita mengucapkan terima kasih dan saya sebagai tuan rumah dah banyak sekiranya ada kekurangan dan kita sudahi dengan tasbih kafarah dan fatul subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi amanu salihat wa tawassaw bil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Naimah. Ngaji tu kelas Air suap. ada kelas Ain. Ain kamu. Mama tak main ngomong tu. JJ. Tapi ngaji juga. Ngaji juga. Sampai berapa Rabu kalau 9.30 sampai 1 jam. Rabu kami Jumaat 3 hari dah. Rabu kami kita baca kitab ni. Mana dah Ustaz Uda. Baca Ustaz Uda duduk ngaji kita.